Umbat saya untuk release burnout tu sebenarnya balik kampung. Jauh dengan family sendiri. So Zati, hari ni awak datang untuk masalah apa? Ada masalah rambut berminyak, berjerawat, tu rambut gugur. Lama dah ke ada masalah? Lama. Saya rasa lepas kahwin mungkin lepas beranak kot. Biasa orang cakap kerja tu penat kan? Sebenarnya kat rumah lagi penat. Housewife lagi penat. Sangat-sangat penat. So bila awak burn out, apa yang awak akan buat? Saya tak tahu je. Kita letak tepi, just go on je lah dengan life. Just go on je. Tapi sebenarnya dia still ada beban. Ada. Kalau keluar pun saya masih fikir anak. Jadi kalau saya keluar, anak aku makan dah ke belum sebersalah. Jadi saya biarlah keluar dengan anak je lah macam tu. Jauh dengan family sendiri. Umbat saya untuk release burnout tu sebenarnya balik kampung. Kita pun ada orang tua kan yang sakit kat rumah. Jadi macam dia jaga mak mertua, at least pahala tu mengalir kat mak yang dia macam tu lah. Masa burn out tu, saya hampir macam putus asa untuk hidup. Apa yang buat awak bangkit balik? Mak ayah. Sebab dia orang pesan jaga mak mertua macam mak sendiri. Walaupun tak dapat jaga dia orang. Masa burn out tu memang tak tahulah, saya macam banyak dosa dengan anak. Sebab marahkan dia orang kan, dia orang kecil. Memang terkenang balik. So ni kan kita scan. Saya rasa setiap tempat saya scan, setiap tempat tu memang ada wax. Memang ada ni. Wax ni maksudnya lebihan minyak yang dah mengeras. Sebenarnya benda ni sangat serius. Sebab kalau awak tak fix, dia akan menyebabkan keguguran rambut. So first kali apa yang kita kena buat, awak hari ni memang kena buat RF. Tapi kita akan tambah lagi satu treatment panggil hydro untuk bersihkan ni yang tersumbat ni. So kita akan start treatment sekarang. Okay, so awak enjoy, relaxkan diri, okay? So, kita sekarang akan tunjuk dekat awak after result macam lepas kita dah buat treatment tu macam mana. Ini tadi yang kita scan. Ini memang dah after lah. Kalau awak tengok, memang dah tak ada kuping-kuping tu. Yang kata-kata semua tak ada lah. Satu ni pun sama. Tapi minyak tu memang dah tak ada. Saya tahu saya memang takkan dapat nak bantu awak release stress 100%. Tapi sekurang-kurangnya awak hari ni dapat ada moment alone dengan diri sendiri. And then, awak tunggu sekejap boleh? Boleh. Ni jap Okay. Apa ni? Dalam ni semua produk Inaya yang kita ada. Yang ni saya hadiahkan untuk awak. Serius lah? Serius. Okay, so Sumpah lah. sebab awak cakap awak burn out, and then awak cakap juga banyak benda yang awak korban untuk diri sendiri kan. Saya pun seorang wanita, awak pun seorang wanita. Saya nak support awak. Saya tak banyak benda yang saya boleh support awak. So ini antara salah satu cara dia lah. Okay. Terima kasih Dian, terima kasih Inaya. Sama-sama. Semoga bisnes ni makin lancar, makin maju dan dapat bantu ibu-ibu macam saya lah. Terima kasih. Sama. Aduh.